Gelepar, gelepar. Gelepar. Menggelebah. Salah. Gelepar. Gelepar. Gelojoh. Salah. Apa je? Gelepar. Gelepar. Okey, next. Mek. Gelepar. Masuk gelepar. Gelepar. Clue? Clue dia budak-budak kalau dia nangis atas lantai dia buat gelepar. Tengok dia gelepar atas lantai. Pusing-pusing atas lantai. Tak, salah. Okay, next. Okay. Hari ni kita nak main teka-teki. Yeay, teka-teki. Betul dapat duit RM1. Okay, boleh. Apa dia? Nak teka-teki apa? Teka-teki Kelantan. Kelantan. Lalu Kelantan, okey. Okay. Lorak Kelantan jauh sikit. Okay. Belakang pagar. Belakang parang. Parang kat belakang. Salah. Clue. Bagi kat Angah pula. Ambil. Belakang pagar. Ya. Belakang pagar. Jawab cepat. Tak tahu. Tak tahu belakang. Belakang pagar. Belakang parah. Belakang. Belakang. Belakang betul. Pagar tu benda tajam untuk potong pokok. Parang. Betul. Maksudnya Parang. Belakang parang. belakang parang tahu. Belakang parang kalau di asas lagi kan tajam. Okay. Semua salah. Okey. Rayok petong. Rayok petong. Sengit bengit. Apa? Sengit bengit. Betul. Singgit. Okey. Bagi kakak pula. Apa? Belok belakang. Belok belakang. Belok belakang. Jawab. Cocek. Itulah bunyi cicak. Belok belakang. Belok belakang. Belok belakang. Tak tahu. Jawab. Belok belakang. Dia garisan kan? Tapi garisan belok. Betul. Soalan seterusnya. Apa? Lapar pedas. Lapar bedah. Lapar sangat. Betul. Yeay. Okey, soalan seterusnya. Apa? Kubeh haya. Jawab. Sepah. Apa? Bersepah. Betul. Okey. Soalan seterusnya. Apa lagi Aileen pun tak tahu. Okay, apa lagi? Cepatlah. Tak sabar nak dapat ni. Busuk kahung. Wih, busuk sangat tu. Betul. Asyik. Okey. Apa lagi? Buatlah gelak sikit. Apa lagi? Cepatlah. Sudah lah itu. Apa lagi Gelenya.
Jawablah gelenya. Kedik. Betul. Okay, tak apa. Gelepar. Menggelebah. Salah. Gelepar. Gelojoh. Salah. Apa je? Kuat sikit cakap tu. Dah sila. Gelepar. Okay, next. Gelepar. Masuk gelepar. Clue dia budak-budak kalau dia nangis atas lantai dia buat gelepar. Tengok dia gelepar atas lantai. Pusing-pusing atas lantai. Tak, salah. Okay, next. Gelepar. Menangis ke atas lantai. Salah. Dia menangis macam menangis saja-saja. Salah. Gelepar. Tengok tu gelepar atas lantai. Apalah budak gelepar nak apa ni? Gelepar atas lantai. Korang macam ni korang kalau korang tahu korang komen kalau korang tak tahu siap korang. Okay, next. Gelepar. Oh, tengok Asna gelepar atas lantai. Jawab. Asna gelepar atas lantai. Kakak. Menangis atas lantai. Dia betul menangis tapi perbuatan gelepar tu apa? Dia menangis terdesak-desak. Bukan. Okay, next tahu sikit. Dia tak nangis tapi dia pusing-pusing je kat atas lantai. Dia pusing-pusing dia macam ni. Macam ni tu apa? Pusing-pusing atas lantai. Dia meronta. Tahu. Apa? Berangkak. Bukan. Gelepar ni betul gelepar tu apa? Aina bagi soalan Aina tak tahu. Gelepar ni macam Susah nak terangkan. dia menangis. Kan kalau Hasna menangis dia macam tu macam apa tu macam tu. Dia bukan tak ada apa tu. Macam macam tu. Itu apa? Dia macam nangis sampai tak satu lepas tu dah Meronta lah, kira meronta-ronta. Betul? Okay, semua salah. Aina betul, Aina baca. Tak boleh pasangkan lagi. Cuba saya. Dia cuma tercabut je, bukan dalam tanya rosak. Macam tu macam ni. Ailun tak pernah Ailun, dia pakai detik. Cut. Ini semua kita boleh buat kan untuk cara. Boleh sebab dia edit. Berhenti ya? Berhenti.